Ini Ina. Abang kata Ina takut. Ina takut tunjukkan muka. Ina takut nak buat video untuk abang. Video balas lah kan. Ina tak takut bang. Ina tak goyang bang. Ina cuma tak ada masa je bang. Sebab apa bang? Ina tak macam abang. Ina kalau nak tunjuk muka kat video, nak pakai makeup, nak pakai selendang. Nampak ni? Lawa Ina cacakkan bola-bola ni kat kepala ni Ina. Kan? Tak macam abang. Masa-masa belum mandi pun tetap boleh buat video. Jadi ingat Ina tak takut. Kedua, abang ni susah lah. Ina hantar barang salah, tak hantar barang salah. Abang ada check tak barang tu? Kotak memanglah besar bang. Sebab itu je kotak yang Ina ada kat rumah. Kan tak ada kecil lagi lah. Abang check tak dalam tu ada apa? Tak ada kan? Sebab abang malas. Nampak tak? Dalam video abang tengok Ina taruh kat depan jarak jauh tu. Tak ambil-ambil tu. Buat video. Itu je lah kerja abang. Lagipun bang, bang buka betul-betul. Tengok dalam apa. Tak ada benda mahal pun. Barang-barang abang semua benda-benda murah. Sebab tu Ina hantar balik. Tak ada masa lah nak simpan dalam bilik. Abang nak kasut Ina. Perangai lelaki Melayu betul. Kalau tak puas, jalan tangan. Kalau tak puas, jalan kaki. Lelaki dayus. Pukul-pukul perempuan. Tapi abang kan, abang lain daripada yang lain. Abang bukan lelaki dayus, bukan lelaki Melayu. Abang lelaki punian. Jalan-jalan kasut. Sombong. Hidup selalu sombong. Yang ketiga, Ina nak bilang ni, keputusan Ina untuk menghilangkan diri sebab Ina takut. Ina takut sebab abang dah tempah kuda kepang. Ina takut kuda kepang. Kan Ina bilang abang, Ina takut kuda kepang. Abang tetap juga nak kuda kepang. Tu syirik tu bang. Syirik. Mana boleh, tak berkat nanti kahwin. Keempat, bendanya nak tahu DK Barat. DK Barat tu banyak tau orang nak kena atas pelamin. Abang aja dah syarat. Nak tahu DK Barat. Lepas tu nak hantuk-hantuk lagi kat atas DK Barat, atas pelamin tu. Jatuh ranak bang. Malu bang time kahwin. Sebab itulah Ina hilangkan diri. Cakap pasal hilangkan diri, Pak Man ni hilang online Ina hilangkan diri sebab Ina pergi bertapa. Tak ada reception pun. Pak mana Ina online untuk WhatsApp. Abang check betul-betul. Ina mana tu abang tengok. Nampak? 2 bulan dah nak kahwin tau abang. Abang check Ina lain. Ina mana yang selalu ambil gambar. Gambar pergi toilet, gambar bila makan, gambar ni semua bila masak. Ina mana bang? Selama ni abang kenal Ina, ada tak abang nampak Ina masak? Ina tak pernah masak. Ada tak abang nampak Ina pergi toilet? Ina tak pernah berak. Ina adalah seorang wanita yang sempurna. Tak pernah berak, tak pernah kentut, tak pernah masak. Ina marah ni bang. Ina betapa kat gua tak ada reception, abang tuduh Ina macam-macam. Ina online WhatsApp semua. Abang tahu tak? Seorang tau Ina kat dalam gua tu. Tak ada orang. Yelah kan betapa mestilah seorang. Kalau abang fikir ada orang memang abang bodoh. Sebab tu Ina putus. Nak putuskan hubungan ni dengan abang. Dah. Ina buat video ni pun dari detik ini, saat ini, abang minta Ina buat video kan? Ina nak introduce abang kepada Pak Wo Ina. Khabar bro? Ini Ina, my girlfriend now jadi back off abang masih. Yes, like what he said, back off. Yes. Ya, Ina belajar English daripada dia bang. Abang tak pernah ajar Ina English. Abang cuma ajar Ina kasut. Abang. Salam. Dah udah kena kipang belum? Belum. Tak lah, of course lah. Aku kepang kan mana boleh, syirik. Ina cuma testing je tu. Laki misali betul. Inilah jodoh Ina bang. Jodoh Ina bang. Ina mah. Lawa yang boleh tudung. Bola-bola. Ni khas untuk you bang. Bola-bola api ke? Bola-bola cinta. Yalah. Bola-bola cinta untuk you. Yeah. Bola-bola api untuk dia.
Dah lah bang. Ni nak tanya ni. You ada kena kiung? You ada? Tak ada. You You ada kena kemang tak? Tak ada. Tak ada. Bagus. Inilah suami Misali.